Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amirah Nasuha dari Sekolah Menengah Kebahasaan Pekan. Kod sekolah saya ialah CEA 5076. Pada hari ini, saya akan membuat bicara buku yang bertajuk Harapan Tercapai. Buku ini ditulis oleh Muhammad Rosli. Buku ini pula diterbitkan oleh Edu Jaya Sdn Bhd. Buku ini mengandungi 156 helaian muka surat. Buku ini ialah buku motivasi serta pembangunan diri. Buku Harapan Tercapai ini mengisahkan tentang Sazan dan kawan-kawannya. Semasa cuti sekolah, Sazan dan kawan-kawannya pergi ke Sarawak, rumah abangnya, untuk mengembara. Di kampung Abang Sazan ada kes kehilangan lembu. Semasa meronda-ronda, Sazan termasuk di zaman silam pada tahun 1830. Masa itu zaman peperangan orang Inggeris dengan Sarawak. Sazan telah membantu penduduk kampung melarikan diri dari serangan orang Inggeris. Semasa Sazan pergi ke sungai untuk minum air, tiba-tiba Sazan pingsan dan dibawa oleh arus sungai. Puan Balida telah ternampak Sazan yang pingsan lalu memberitahu abang Sazan dan Sazan dibawa ke hospital. Setelah sedar, Sazan menceritakan kepada abangnya apa yang terjadi. Rupa-rupanya mereka adalah orang Bunian di situ atau roh-roh penjuang yang ingin Sazan menyaksikan peperangan antara orang Inggeris dengan penjuang tempatan. Setiap buku pasti ada kelebihannya, bukan? Kelebihan yang terdapat dalam buku ini ialah yang pertama, bahasa yang jelas dan mudah difahami. Buku ini sesuai untuk murid sekolah menengah. Yang kedua, panduan praktikal untuk mencapai kejayaan. Buku ini memberi kita tip untuk membina sikap positif dan motivasi diri. Mengapa anda perlu membaca buku ini? Yang pertama, membantu menetapkan matlamat hidup. Murid dapat mengejar dan menetapkan cita-cita mereka dengan lebih berkesan. Yang kedua, mengajar kita nilai kesabaran dan ketabahan. Buku ini menunjukkan kepada kita bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah, tapi ada dengan usaha yang berterusan. Pengajaran yang terdapat dalam buku ini ialah kita hendaklah mengingati pengorbanan yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita dahulu untuk memerdekakan tanah air kita. Jadi, kita haruslah menjaga keharmonian negara untuk terus maju jaya. Oleh itu, marilah beramai-ramai membaca buku kerana membaca itu jambatan ilmu. Saya sudahi dengan sebuah sajak yang berkaitan dengan buku ini, iaitu Di Sini Lahirnya Sebuah Cinta. Di sini kami dilahirkan. Di sini kami dibesarkan. Di sini taat setia dicurahkan. Dan di sini lahirnya sebuah cinta. Di sini terciptanya sejarah, warisan nenek moyang bangsa, kaya dengan budaya, kaya dengan adat dan suku. Air setitik menjadi tasik, tanah segumpal menjadi gunung. Rakyat didik hidup muafakat. Dan di sini globalisasi sempadan dunia mengharum wangi di antara bangsa. Di sini merdeka sudah dianugerahi, semat di jiwa, disimpan di hati. Merdeka ini anugerah ilahi dan Malaysia tanah air kami. Sekian, terima kasih.